Lelaki minum dan memandu. Secara tidak sengaja terlanggar seorang gadis di tepi jalan. Dia segera keluar dari kereta dan pergi memeriksa, tetapi mendapati pihak lain tidak cedera. Kerana saya takut gadis itu mengalami kecederaan dalaman, saya ingin membawanya ke hospital untuk pemeriksaan. Akibatnya, dia ditolak serta-merta oleh pihak lain. Lelaki itu dengan berat hati mengeluarkan kad perniagaan dan menyerahkannya. Biarkan dia menghubungi anda jika dia mempunyai sebarang soalan. Tanpa diduga, gadis itu datang ke muka pintu malam itu. Kebetulan lelaki itu terlupa kuncinya. Tanpa berkata apa-apa, dia mengambil sepit rambut. Ia hanya mengambil masa 2,5 saat. Membuka dubuh dengan mudah. Walaupun tekniknya yang mahir mengejutkannya, tetapi saya tidak terlalu memikirkannya. Namun, tidak pernah dijangka. Sejak itu, gadis selalu muncul secara tiba-tiba. Dia telah mengikutinya seperti hantu. Hari ini lelaki itu pergi ke hospital untuk melawat abangnya. Tiba-tiba pundi kencing menyapu. Aku nampak seorang budak perempuan berjalan melepasi wad. Dia mengejarnya dengan rasa ingin tahu. Tetapi tidak kira bagaimana anda menjerit. Pihak yang satu lagi tidak mengindahkan mereka. Tunggu sehingga kami sampai ke penghujung koridor. Gadis itu hilang tanpa jejak. Apabila seorang lelaki membuka duburnya dan masuk ke dalam bilik, saya dapati pihak lain terbaring senyap di atas katil hospital. Dia menyangka gadis itu mengusiknya lagi. Kemudian dia membuka selimut dan ketawa. Tanpa diduga, masih tiada sebarang maklum balas daripada pihak lain. Hanya apabila lelaki itu hairan, seorang gadis lain tiba-tiba masuk dari luar, memandang dua gadis yang seiras. Lelaki yang bingung itu kelihatan bingung. Tunggu sehingga anda selesai mendengar penerangan pihak lain. Barulah aku sedar yang gadis di hadapanku ini hanyalah jiwa.